Masuk. Cik, aku masuk lagu aku dah. Sudahlah tu sayangku, jangan menangis lagi. Tak tahu lirik, lagu Rizal buat. Wah, cik, lagu dia tulis. Okey. Oh ya. Lagu tu kau tulis dalam masa sehari kan? Dalam masa driving pergi tempat training tu. Dia macam dari rumah. Lagu tu sedap gila. Masa first aku dengar lagu tu sedap gila. Dan ditulis dalam masa sehari tu aku rasa macam gila. Lepas tu sebab aku faham kau kena cepat sebab untuk orang hafal lirik apa semua. Lagu kedua tu memang dah overdue sangat. So aku saya fikir nak kena cepat. boleh je. Masa aku drive aku dengar. So aku macam dia hantar melodi dengan -1. Melodi dia ada na. Aku duduk dengar, aku suruh lirik. So aku fikir aku nak buat lagu ni macam memujuk macam tu. Spontan kan. Dia macam lirik tu pun kena dengan situasi cerita tu masa tu. Lagu ni siapa yang buat sebenarnya? Daripada segi kompos, aku punya kenalan zaman universiti member aku juga. Dia dulu join teater kak. Tapi sekarang ni dia lebih kepada kompos lagu apa semua. And band dia ada band, dia ada dia quite famous kak. Lepas tu Roger dia untuk show ni nak minta dia jadi music director. So dia on lah. Tapi sayang aku tak jumpa dia. Tu patutnya hari show dia nak datang kan. So tak dapat datang. It's okay. Tapi kita tak introduce lagi siapa guest kita ni, Cik. Jangan pelik borak pasal kompos lagu. Siapa show, dia? Orang buat apa? Siapa dia ni? Saya Muhammad Iji. Bukan siapa-siapa tu. Siapa nama anda? Aku rasa in this scene orang kenal je Jal. Mungkin tak adalah orang datang dengan kau, aku kenal kau. Tak ada macam tu kan. Tapi orang kenal je kau kan. Siapa nama kau Zal? So nama aku Rizal Ali. Baru datang. Aku bukan siapa-siapa tu. Lepak je sebenarnya ni. Aku rasa terlalu tense. Kita santai balik. So aku kenalkan diri aku. Aku Iman, 29, JB. Dia macam dia kena salah sebab nama. Aku 97. Nama itu salah. Cara aku kecil 29 JB. Salah lagi. Apa? Dia kena Mizzy Evans 99 XX. X besar, X kecil. 17 J masih JB. Dia kena macam tu aku rasa kan zaman. So kalau aku kalau yang betulnya aku bukan Iman lah. Aku memang siap bro, Prince gila bro. Imkaza Musiko. Nama Facebook aku itu. Nama Facebook kau? Ya. Kau ada nama Facebook yang pelik-pelik Zal? Aku pernah ada fasa-fasa yang aku fanatik dengan Zain Malik tu. What the hell? Rizal Malik. Tak tahu lah apa nama. Mana boleh aku dah buka aib aku. Rizin Malik. Tak tahu. Dia dua cerita ni. Satu lagi cerita kali short zaman sekolah ada setengah orang yang panggil aku Zack. Zack tak kena hidup. Rizal. Sebab apa tu tak payah tahu lah. Zack. Okey ada sebab dia, right? So Zack Taipan. Nama Facebook aku masa tu Zack Malik tu. Tapi it's okay. Okay, podcast kita habis sampai sini. Sebelum ni sabar. Dia sebelum datang kematangan dan kewarasan dalam otak Form 1 aku rasa. And aku rasa 90s punya budak ke awal 2000 mesti akan ada fasa ni. Dan aku rasa sebenarnya seronok je. Dia cuba malu untuk kita share balik. Dia macam experimenting Facebook tu. Tukar nama apalah kan. Sekarang kau macam dah lebih kepada nak read the content. Kau nak real lah. Yes. Apa perkembangan terbaru sekarang Rizal? Kerja dan kerja kembali. Selepas ada recent show baru-baru ni di Good Sip. So After Chaos. After Chaos. That one is mini show lah. And then previously ada one proper show teater Rumah Lama Kampung Baru. Ya. So lepas tu sekarang ni dah kembali bekerja lah. Dan dah start macam kembali ke normal. Ya tu. Aku tak suka habis production. Aku tak suka sebab dia rasa tak ada training. Dia macam tu. Tapi kosong, masa training training bila nak habis. Bila nak habis. Dia once habis curtain call last day tu je, terus dah rasa macam dah tak ada dah lepas ni. Tapi benda-benda tu normal. And sebenarnya benda tu bila kau buat something yang bukan bekerja hakikat kan, hakiki. Kau rasa seronok, kau rasa semua rasa, kau rasa intense, kau rasa stress. Betul. Kau rasa macam bila nak habis ni, aku penat dengan kerja siang lagi kan. Tapi benda tu yang
in short term buat kau rasa kau bebas. Betul. Tidur tak cukup apa semua. Aku masa preview lead ke show tu tidur 2 jam je. Aku terbangun sendiri masa pukul 8.30 tu. Shit, hari ni show, aku tak cukup tidur. Aku rasa adrenaline tu yang push masa hari tu. Tapi berbalik kepada good sleep after chaos. Baik. Azra is back. Yeah. Azra is back. Aku ada story, personal story. Kau tengok masa tu kan? Kan aku buat bising. Aku hacum lah, apa benda lah. Nak tahu kenapa? Sebab Zal, kau punya puisi tu kau tulis Dengan Min lah. dengan Min. Oh. Puisi tu sebenarnya rasa je. Tapi aku cakap dekat diri aku, not tonight. Aku tak nak rasa sedih hari ni. Not fucking tonight. Sebab tu aku buat benda-benda bodoh. Tapi show kau di malam itu ada satu parti yang pasal sekeliling kawan lah basically kan. Itu selepas puisi yang ronyok kan. Yup. Sebenarnya malam tu aku dengan Min buat puisi tu like 2 days before event lah. So Han Roger seminggu ke 2 minggu sebelum. Tapi busy gila kan semua. Ya. Min pun kerja dia sekarang like balik pukul 9 hari-hari kan. So tak sempat terfikir dah nak hari show ni kena bincang kat kan. So dia dekat rumah aku. So kita orang ride. Tapi tengah-tengah cari ilham tu terfikir sebab kita orang rasa dah lama dekat setahun tak comeback kan. Tak buat perform sama. So bila buat comeback ni apa kata cerita pasal kita. So sebenarnya puisi tu dia ada 4 fasa. Fasa kita orang first time kenal dengan kawan-kawan yang apa, kedua, ketiga dan keempat yang paling recent lah. So Not tonight. Sebab situasi itu sangatlah kena. Yang mungkin sebab kita macam mana pun kita ada di dalam satu line yang sama sekejap. Betul. Yang macam what the hell. Rasa je. Rasa je. Rasa best. And aku personally aku dah lama gila tak pergi event yang macam tu. Aku dah lama sangat dah tak pergi join tengok orang open mic untuk sajak, puisi, yang even teater pun aku rasa teater tahun ni dengan tahun lepas aku first time rasa. And aku tengok macam nice lah, best lah. JB ada kat sini benda yang dulu aku cakap JB tak ada. Sekarang kat depan mata aku nampak and aku dapat rasa kan. It's nice. Dan kawan kita sendiri yang perform. Ya, kawan kita sendiri. Dan apa rasa yang selepas lama tak perform, kau perform balik? Apa yang kau rasa? sebenarnya habis show aku dengan Min macam kita orang texting like long text yang about that day lah. So perasaan ni aku rasa macam tak expect pun Azra akan perform balik kan. Sebab rasa macam buat main-main je. Tiba-tiba masa tu awal-awal adalah 2-3 request ke event. Lepas tu kita dah busy buat FTDJ and all apa semua. Tahun ni tiba-tiba di event yang Roger balik kan. Rasa macam and turns out event daripada member baik kita kat. So aku rasa macam okay nak support lah. Dan tak fikir nak perform yang gila-gila apa-apa pun sebab tak prepare 2 hari kan. So kita fikir macam just macam honest punya perform je lah. So malam tu bila aku perform pun aku tak expect bila aku baca balik puisi tu dan tengok muka orang-orang yang datang kan. Dia macam hit juga lah macam tu. Rasa je siut. Tapi okay, shout out juga kepada Han Razak. Han Razak, yeah. First event dia cuak. Dia masa first kan, dia keluar daripada pintu tu. Aku risau. Kenapa? Aku risau tak ada orang. Ni orang. Dia risau sebab first event dia try buat event. Dan aku rasa okay. Untuk first show, aku tanya dia first show dia ke? Dia kata memang first show dia. Okay sangat lah kan. Mungkin improvement tu next time. Tapi as a first show, betul lah. Complete. At least dia dapat buat satu close punya intimate punya session yang santai. betul. Even close event pun aku still boleh nampak muka orang baru. Instead kau buat macam je lah, bila kau cakap intimate event, orang akan expect ni budak ni daripada sini akan datang, ni akan datang. Betul. Tapi ni yang macam literally orang Betul. awam Random, kan. yes. Sebab kalau Han buat intimate yang kalau kau expect orang dekat, kau mesti nampak semua tu kau kenal. Betul. Ini ramai gak yang aku tak kenal. Betul. Dan aku performer tu Arif Jawa, aku baru kenal yang Arif tu kan. Suara sedap siut. Dan beberapa orang lagi yang orang macam ni. Aku tak pernah tengok puisi. Dan macam ni puisi. Lepas tu aku start dig deeper untuk apa tu puisi, apa sebenarnya puisi tu kan. Dan it's a good connection aku dengan event tu. Thank you, shout out to Han Razak.
Mungkin akan ada yang lain. Ya. Mungkin. Bulan berapa tak tahu. Cik, kita bagi hint je. Tak tahu. Tapi macam tak adil lah kalau kita shout kat Han saja. Untuk Kopi House tu pun aku rasa Oh, shout ya, out juga betul. sebab korang bagi peluang untuk Betul. kerjasama dengan Han, bagi tempat, ruang. Yang dia cakap seruan ni macam ingat something lah kan. Bagi ruang, memberi ruang ni. Sebab kalau tak ada Kopi House bagi keizinan kat tempat dia pun maybe Betul. feeling tu kita tak dapat nak rasa kan, experience. So yeah, shout out. Thank you. Best, thank you. Harap ada next. Kembali kepada Rizal Ali. Ting. Who wants to be millionaire? Teng. Pelibatan anda dalam dunia seni pentas, bilakah ia bermula? Dunia seni pentas. Cerita ni bermula Zaman sekolah ke? zaman sekolah. Zaman sekolah. Oh. Sebab aku cakap dengan cik tadi, aku tak rasa dia zaman sekolah, aku rasa zaman you. Daripada sekolah. Tapi zaman sekolah aku into music, bukannya Kau main muzik Oh ke? ya, cerita ni aku tahu. dulu aku main ghazal. Oh. And competition sampai kemasaan tak. So aku main peti harmonium tu, yang macam keyboard tu, ataupun tabla. Oh, kau boleh main harmonika. Harmonika nama dia? Peti harmonika. Accordion. Di harmonika. Dia suka men-cringe-kan keadaan, betul tak? Dan mau pacar atau janda? Sudah. Okey. Lepas tu kalau kau main benda tu, Then dia tak ada berlakon atau apa-apa berlangsung di sekolah. sekolah tak. Tapi aku selalu macam bercerita ke apa-apa ke aku boleh. Stage Tapi- fright tu bukan kat kau ah. Masa sekolah dah tak ada. Tapi at some phase dalam life aku dia macam getting worse. Aku punya stage fright tu. Daripada aku budak yang tak tahu malu langsung kan, sampai tak tahu lah, mungkin growing up saya ni insecurity apa semua kan. Kau rasa macam tiba-tiba rasa aku tak boleh lah macam tu. Faham? Tapi aku rasa macam di zaman kita kan, tak banyak sekolah yang buat teater, Betul. lakonan. Yang kebanyakan sekolah zaman kita orang adalah muzik. Muzik, band, apa, tradisional, Betul. zapin. Betul, menari Tu ya. je. Tapi kalau kat kawasan urban macam bandar ke apa, benda tu mungkin ada. Macam kalau kat JB aku rasa dia orang ada competition drama dia. Macam aku punya, yang aku tahulah, sebab aku kat belah Pasir Gudang kan. Macam aku join, sebab dulu aku rajin ke sekolah-sekolah satu Johor. So aku tak nampak teater. Yeah. Tapi yalah macam mana pun it's a seni kan. Macam Put dia teater di sekolah. Put macam ada seorang pelakon tu. Dia sekolah seni ke? Aku tak pasti, aku tak tanya deeper lah. Tapi dia kenal Put, dia kata dia kenal dengan Harry masa competition. Dia dah nampak budak-budak ni semua. So ada, tapi kita tak tahu kat mana sekolah mana yang buat teater tu semua. Tapi macam aku pula bila masuk sekolah menengah, aku dah masuk asrama kan. So kita dapat nak main ghazal lagi dah. Tapi kat asrama aku tu like once in 2 years akan ada competition drama. Oh, I see. Means antara SBP. Antara sekolah. SBP, SK, asrama. SBP lah dulu. Oh maybe lah dulu asrama. SBP. Aku pun tak ada kawan-kawan yang kat asrama. So kita orang akan ada competition between zone selatan, zone apa. Oh. Bestnya. Itu kau dah start berlakon ke? Masa tu, tapi aku join pun aku tak berlakon. Masa aku form 3 aku dapat pelakon. Tapi masa nak ke hari show tu ada wedding kakak aku. So aku tak masuk. Masa aku form 5 aku masuk. Tapi aku jadi audio. Oh, I see. Kau dah bahagian belakang tabir pula. Kau dah main Start aku audio. Aku rasa tu kemanisan teater. Sebenarnya orang nampak pelakon je. Orang nampak pelakon, pengarah dan itu. Sebenarnya belakang ni pun penting. Betul. Ya, orang tak nampak mungkin sebab macam awam lah, aku panggilnya awam Dia nampak teater ni dah kat lakonan saja terus. Dia orang tak pernah nampak yang macam underground proses team, kan. indie Betul. team yang ada ni juga sebab macam aku kalau awal pun aku fikir berlakon je. Buat lighting lagu semua tu on time on the show satu hari sebelum baru kau decide. Tapi Awalnya tidak. Kita tengok lagi Aiman pasang rumah dan hancurkan rumah tu. Lepas tu kau boleh ajak Iman tu. Tu Aiman. memang akan ada lah Memang insyaAllah. akan ada, insyaAllah. Tapi sebenarnya macam untuk aku yang tak join korang second last show tu kan. So aku rasa agak bangga dan semua lah. Sebab macam ada yang aku dah kenal lama dan ada yang aku baru kenal. And aku tahu semuanya minat dekat satu benda kan, which is theater. Benda-benda macam ni kan.
Masa aku tengok korang boleh buat di tahap itu, aku agak wow. Tapi kau datang masa full Aku dress? datang preview. Ya. Aku rasa kalau kau datang hari show, different experience lah. Aku rasa macam masa hari show tu banyak miracle lah. Sebab salah satunya lighting aku lah, lighting main aku lah, untuk face light. Masa hari kau datang preview tu, kita orang diberitahu oleh orang lighting kita dalam putih je, tapi putih yang mati lah. So cerita tu nampak suram tau, tak hidup tau. Masa preview tu ya memang. Aku ingat satu ni, aku siap cakap dengan Miji, aku preview tak macam ni. Scene Kaku first Kaku tu yang macam slow mo. Itu preview gelap merah. Kalau kau tengok macam kat dalam massage tu merah semua kan. Kalau kau tengok orang post Stroke. fuck dekat aku dekat bawah kan, yang lawa gila kan, tak dapat tengok depan. dia banyak yang kita figure out pagi sebelum show, lampu tu boleh macam ni macam tu, so menyelamatkan lah. Ya. Kalau tak aku pun worry juga lah sebenarnya. Hari second lain, hari first lain, hari second pun lain. Tiba-tiba ada lampu di rumah apa semua. Dia lagi cantik dan Dia lagi cantik. Ya. it's very fun experience. Dan aku tak boleh ni. Jadi kembali kepada Rizal Ali. Tadi kita dah sampai ke sekolah menengah. Oh, watak apa? Kau berlakon masa tu watak apa? Masa tu English drama. I see. Tapi sekolah aku macam bawa, tengoklah, dia macam watak dewa apa benda lah. Tapi aku tak jadi berlakon lah. Kesultanan aku jadi orang. Itu semua tu dikira bangsawan ni. Tak pun, dia sebenarnya folklore pun boleh. So masa aku form 5 tu bawa cerita Majika. Budak macam Alice in Wonderland tu. Vibe itu lah. Pernah dipentaskan semula kan? Dipentaskan semula tidak lah, sama sekolah tu je lah. Bukan skrip aku apa semua lah. So aku just join as audio lah masa tu. Kau tak pernah sentuh pengarahan lagi masa zaman sekolah? Tak pernah terfikir pun. Time tu just buat sebab suka. Yes, and then aku more tu rasa aku nak berlakon lah masa tu. Tapi masa aku form 5 tu aku tak ada watak yang aku sesuai dengan aku kot. So aku end up jadi audio man lah. Tapi selepas tu memang fikir nak berlakon dalam teater. Tapi Zaman you lah. Zaman you dapat tak? Zaman you cerita aku masuk team teater ni sebab aku tiba-tiba macam wajibkan satu student satu club. So dia cakap club teater paling santai lah katanya. Aku dengan housemate aku semua masuk club teater. End up tak santai End up kan, bila tengok trading dia aku macam apa benda ni, setiap malam nak kena kumpul lah bla 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 bla. Pasal aku tik pengarah sebab dia boleh pilih aku nak jadi S1. Aku tik pengarah. Best ni. Aku nak jadi pelakon kat mana yang kau minat lah. Dan diorang kata habis. Aku tik pengarah tak ramai yang nak. So dia memang siapa yang tik tu dapat. Aku fikir macam pengarah zaman aku kat sekolah dulu. It doesn't seem that heavy lah kerja dia. Dia macam datang training, cakap-cakap kan. Tapi dia tak adalah macam nak memikirkan lighting sangat ke apa kan. Tapi bila aku dah masuk tu, aku rasa macam semua yalah, banyak saya kerja. And then kawan-kawan housemate aku tu give up tau. Diorang semua caw tau. Tinggalkan kau seorang. Tinggal aku seorang. Boleh bagi Z berapa ramai tak? Kita masuk dalam berenam, 4 caw, 2 je yang tinggal. So yang caw tu semua macam ambil kru, prop, technical bla bla bla. And aku pengarah, aku kalau caw, show aku tu tak jadi. Betul. Aku rasa macam bad move lah, macam jerk lah kalau aku caw. Lepas tu bila dah habis first show tu, tiba-tiba kau rasa that feeling lah. Macam kau aish. Baru aku macam start okay. And then senior aku offer aku untuk direct lagi sebab dia kata macam potensi and bla bla bla. And dia macam ajar aku juga. Start dari tu aku terus direct. Skrip tu dia diberi ke ataupun skrip sendiri? Awalnya diberi lah, semuanya diberi. Memang skrip turun-temurun memang ada. Aku start menulis pun masa aku third year aku rasa. Dapat direct cerita sendiri? Cerita pasal apa Zal? Itu competition Seogia. Seogia kalau kau ingat. Boleh masa kereta api sarung kita orang ada perform. Oh okey. Yang budak sekolah. Itu first aku rap. Yang aku tengok dekat rumah kau tu dia? Rumah kat aku, TV. Rumah Fah tengok tu. Itu Asramara. Itu bukan script aku lah. Tapi kau direct? Itu aku SM dan penolong pengarah. Okey. Asramara tu yang kes tu cik, yang ada tim teater lain yang kat UM viral tu. Oh ya. Boleh sebut ke? Boleh. Tapi kita tu bukan nak cerita buruk ke apa kan. Dia just itu competition bukan yang UM. Competition between college diorang. Competition dia kalau private show buat macam tu okey.
competition je buat. kan. So, Lepas tu macam mungkin bad luck je kot. Tiba-tiba ada orang record. Record. Tak ada orang cover trigger nak pergi post Ya sebab zaman sekarang memang kau tak boleh lari weh. Even kau orang buat akan cari point untuk post something. even kau buat intimate pun kawan-kawan kita pun terlepas. Dan aku rasa time training dia tak ada benda tu. Time show dia macam it's time nak shake something. Something like improvise ke, Ah, tak tahu lah, dia improvise. turnover daripada apa yang director minta. Tapi tu budak you. It's okay. Dia Show kita pun ada improvise yang mengejut. Apa lagi show. itulah tu. Teruskan ke itu zaman-zaman you. Betul. Lepas tu start discover. Aku rasa Azra ni, aku nak tanya pasal Azra ni. Kenapa Jasmine? Dan macam mana boleh terfikir okay, jalan Amin, jalan berdua lah. Lepas tu kita orang baru jumpa untuk Hallucinis. Baru form team. So by the way, Hallucinis is satu community di JB yang menggerakkan performing arts. Kita orang tak kisah apa-apa performing arts, tapi mostly stage performing lah. So teater pernah buat, puisi pernah buat, tarian pernah buat. So tapi untuk tarian aku tak menari lah. Adalah orang kan, korang membayangkan aku menari pula. Apa tak pandai lah. Puspanita. Tapi Dia kalau hidden jokes. tarian kau ada buat and kau open untuk orang baru, aku pun rasa macam berminat lah. Aku dah lama sangat pun tak berlari. Betul. Hard style. Tak jump start. Oh, jump style. Itu yang kita Ni nak. kita ada Fahmi lah. Dan betul. kita ada kawan-kawan juga macam AP, macam Dedik kan. So tak ramai tapi ada yang macam boleh diramaikan. Betul? Cuma kalau dari segi performing, stage performing ni lagi ramai yang nak buat lah dalam team ni. So start situ kenal Jasmine. Lepas tu dalam masa kita orang jumpa nak buat zombie, first project, zombie Selam Masai. Tapi project tu macam delayed for like 1 year. So dalam 1 year tu tiba-tiba macam banyak event. So first event kita orang buat Meneduh Rasa, Itu di Sekolah Barokah. Sekolah Barokah. And itu first time debut Azra. Azra, betul. Masa tu baru kenal and then macam tiba-tiba bila borak pasal movie yang suka, so poetry yang macam kita tengok kan, aku rasa macam aku relate lah dengan Min. So macam berada di fasa hidup yang sama lah, emotionally macam tu. So macam boleh connect. So buat apa kata kita buat Azra. Lepas tu macam terlalu nervous nak buat seorang lah masa tu. So kalau buat berdua kat lagi kita rasa macam ada partner kan. Macam orang boleh cover kan. Tapi bila buat macam orang tiba-tiba orang cakap macam first time tengok, dia macam puisi monolog macam tu. So dia macam quite nice combination. And untuk one guy and one girl bawa team ni, dia macam isu boleh buat. Lebih broad lah. Kau nak buat member punya isu pun boleh, partner punya isu pun boleh. Betul. Kalau kau buat dua lelaki, kau ada limitation sikit lah. Dia more to dunia masing-masing kan. Betul. So dengan Min macam kita orang boleh buat puisi dan interact. Chemistry tu ada. Tu yang aku first time tengok masa dekat Coffee House tu. Chemistry kalau kata Rizal dengan Min, aku tak nak ragu babe. Sebab korang memang perfect. Faham tak? Dapat tu kan. Even kalau kau buat macam gaduh ke apa ke kan, dia sampai. Betul. Sebab korang pandai main tu. Kita orang macam get each other dari segi apa yang nak buat on stage lah, macam tu. Sebab tu aku rasa macam aku boleh buat ni. Ya, faham. Tapi mana lebih puas? Berlakon ataupun berpuisi? Berlakon kot aku rasa. Sebab bila kau berlakon tu, kau memang totally jadi different Lain kan? people Watak lah. yang lain. Betul. So bila kau habis kan, kau rasa macam kau dah habis jadi orang lain lah. Ada satu feeling lah, satu feeling yang best. Kalau puisi, dia more to emotion lah. Adakah emotion tu bawa personal experience? Aku terfikir macam mana orang bawa puisi ni. Adakah emotion datang daripada personal experience atau apa-apa? Aku rasa mostly orang yang buat puisi is personal experience lah. Tapi mungkin ada jugalah kau yang buat puisi pasal experience orang lain kan. Tapi Macam mana dia boleh dapat perasaan tu? Maksudnya macam mana? Okay. Kita ni nanti. Macam mana contoh cerita orang lain, tapi kita nak bawa cerita ni, puisi ni, macam mana kita dapat emotion tu? Aku rasa itu yang benda yang mungkin pelakon aku boleh faham. Tapi asal puisi tu aku nak kena deep Aku pernah rasa perform. Ni pun aku tak nak cerita kau. Aku pernah perform sekali di Batu Pahat yang aku belajar. And cerita ni pun tak ramai kawan-kawan aku tahu. Time di Batu Pahat, aku pernah buat show basking. Lepas tu semua Cina, community.
Okay, then ada satu kali tu dia ada offer macam kita ada buat open mic. So aku masa tu aku rajin menulis. Itu dia kat phone kan. So aku buat. And aku bacakan tulisan aku tu yang emosi lah. Aku banyak main kat family punya cerita masa tu. So untuk menjawab tu aku rasa diorang jenis yang menulis betul-betul ikutkan keadaan. And dia tak ada tempat untuk meluahkan, tak ada tempat untuk diceritakan. Dia pilih untuk tempat yang macam tu lah. Stranger, which is orang akan dengar. Kalau aku akan cek tempat itu jadi berani untuk cakap, untuk baca puisi. Majoriti orang yang menulis ni memang personal experience. Tapi wujud juga puisi-puisi yang ada experience kan. Macam kalau kau baca sajak pun, macam famous one Ahmad Said ke. Kadang dia cerita pasal alam sekitar lah. Dia cerita pasal, kalau yang itu dah berat kan. Itu dah lain tau. Cerita pasal seorang bapak lah. Macam tu lah. Itu yang lain dan kita bawa cara lain. Macam yang dekat IG kan ada satu ni, aku lupa nama dia lah. Dia rambut panjang lelaki. Dia buat art yang melukis ataupun dia buat apa-apa. Contoh previously dia buat man. Kalau macam tu dia dah berat. Pico. Tapi sebenarnya kalau kau tengok apa yang disampaikan tu, dekat. Kalau kau ada jiwa seni, kalau kau tak ada, kau tak faham lah. Dia cambak kau ni sampah. Sebab tu dia dikecam. Yang kecam tu orang tak faham. Itu side puisi. Betul. Sampai jadi kan. And apa benda yang kau nak sampaikan tu kau punya choice tu. Yes. Kadang-kadang isu yang seringan-ringan tu kau nak bawa dan kau nak membesar-besarkan macam brother ni, aku rasa dia punya message simple lah. Dia boleh buat dengan cara yang lebih minimal lah sebenarnya, tapi dia pilih untuk exaggerate the way dia present art tu kan. So sebenarnya dia choice kau sendiri nak buat apa. Art is art. Dan itu pasal puisi. Sekejap lagi kita cerita pasal berlakon. Take a break. Bersama KitKat. Bersama KitKat. Okay, tadi cerita pasal puisi. Aku nak masuk ke bidang lakonan kau pula. Pengarahan selepas ini, tapi lakonan dulu. Dah berapa banyak cerita yang kau dah berlakon? Ni cerita Time Hallucinates lah. Aku rasa tak boleh cerita yang sebenarnya. Yang Hallucinates sebenarnya. Hallucinates sekali lah. Oh, kau ada berlakon? Johan. Zombie Kan, sakit kepala. Johan lah. Ya man bro, aku tengok yang tu lah. Yang sofa aku rosak. Yang aku rasa watak Johan tu. Watak Johan tu masa tu kan first time aku nampak Rizal kan. Aku tengok dia ni mesti dah banyak kali berlakon ni. So what the fuck dia ni? Dan tu first time aku tak kenal kau. Masa tu lepas habis show pun aku cakap, Johan. Aku panggil kau Johan ni sebab aku tak tahu nama kau Rizal. Sebab aku tak mingle masa tu cik. Yang mingle kau. Aku itu pun sebab macam dia je yang buka ruang untuk boleh bercakap. Yang lain semua macam aku kan aku pernah cerita, aku borak dengan Syakir macam budak ni macam susah je nak borak kan. Macam diva saya semua. Masa tu lah. Even Polek pun aku susah nak borak. Macam tu. Okay, tapi tiba-tiba walaupun kau berlakon time tu, itulah first time yang aku macam secara tak langsung sebab korang buat dekat sini. So waktu tu aku rajin ada kan. Jadi setiap proses tu macam macam ni. Dan aku tak expect pun di hari actual korang buat show tu macam tu. Faham. Dah lah korang panggil kita orang tu duduk kat depan kan. Dia macam terpinga-pinga kan. Kau petik-petik lighter tak hidup, bagikan lighter. Sebab cerita tu aku kaji balik dengan Polek, dengan sesiapa lah, kaji balik cerita sakit kepala tu. Cerita tu masa kita tengok okey kan. Kalau kita fikirkan balik, kalau keluar balik, what the fuck? Cerita tu boleh bawa ke? Orang boleh terima ke cerita macam tu? Sebab dia bukannya berat. Dia intimate okey. Intimate okey. Memang kena intimate. Sebab tu itu private session. Yang invited je boleh tengok. Maybe macam cerita yang macam tu untuk orang yang memang dalam scene. Tapi kan? Ataupun bukan scene DJB. Luar boleh dapat. Kalau dekat sebab aku pernah tengok this kind of show dekat KL. But still intimate. Still intimate lah. Cuma dia bukan private show lah. Dia macam dia open je. Siapa nak tengok datang tengok. Tapi show tu memang agak ada had umur lah untuk tengok. Tak still boleh. happen tapi dia bergerak secara indie lah. Okay lah, aku menyelip sikit. Kau bukan pengarah tapi kau berlakon di situ. Kau tahu pengarah nak apa untuk setiap watak tu. Kalau bukan engkau sebagai Johan, kau rasa siapa yang boleh ganti kan? Johan ramai je. Aku rasa yang boleh. Aku rasa kalau Put bawa Putra Haris. Putra Haris
Aku rasa undeniable lah dia punya another level lah yang dia bawa. Aku adore juga cara dia berlakon kan. Aku rasa kalau boleh pun boleh buat lah aku rasa. Maybe. Tapi ada different version lah. Macam tu. So aku rasa ada je pelakon-pelakon lain. Cuma itu device tau. Device means kau tak ada skrip. Kau kena fikir. Masa kau kat sini, aku kan ada naik-naik juga kan. Diorang ni training apa ni, tak ada buat apa-apa pun. Kau tak buat apa-apa. Dia macam, diorang training ke? Diorang macam berbincang. Betul. Adakah dia memang tak ada skrip? Dia tak ada skrip langsung. Tapi kalau cara director aku masa tu, Cik Adria, shout out to Cik Adria. Dia ni pengarah yang aku rasa lain macam lah, tak ada. Kau rasa satu hari kita akan dapat panggil Cik? Ya, aku rasa kita akan boleh je. Boleh Cik okey je. Panggil Cik. Paksa je lah. Cik. Kalau ada Cik style. Kalau betul aku dapat panggil Cik, semua budak-budak aku suruh datang. Aku balik ke tadi. Pengarahnya Cik. Otaknya pelik. So aku rasa bila aku berlakon tu, aku relate kot apa yang dia nak tu. Sebab aku rasa apa yang dia favour untuk berlakon pentas tu benda yang aku rasa aku pun suka. Kalau aku direct, aku nak buat macam ni kan. And then bila benda tu diterima oleh dia, walaupun kalau dia betul-betul ada masa lagi, aku rasa dia akan buat more lagi untuk otak aku tu. Memang. Tapi kita orang training 2 hari je, 3 hari lepas tu show. So aku rasa itu yang terbaik yang aku boleh buat aku, yang terbaik yang dia boleh present juga kot. Dah tak planning, tiba-tiba intro ada bunga api. Apa benda ni siap? Tapi apa yang aku tahu, bunga api tu diorang tak plan, bukan daripada side korang kan? Bukan. Tiba-tiba Duk, dia punya timing cun-cun sial. Aku pun macam tuang air kan. Lepas tu minum, tengok satu, what the fuck. Itu improvise lah kan. improvise. Dah lah malam tu dah lah kita yang start isap okok kan. Isap okok aku rasa Ji gempak sial lah. Aku cari panggil dorang kan. Gempak sial ni, power sial dorang ni main timing. Cek kan, siapa yang pegang call kan. Kita macam unexpected. Tapi yang bestnya sebab aku dengan Walid boleh relate yang okay, kita main dengan Masyun. Sebab time itu aku dapat dengar dekat belakang semua macam wow sial gempak sial dia tu kan. Macam plan tapi tidak. Magic. Nice lah. Miracle dalam show itu. Sakit kepala bersih manusia. Boleh restart semula ke cerita tu? Tapi bukan aku Kenapa? Aku rasa untuk watak seperti itu aku tak rasa aku dah puas buat sekali lah. Watak tu macam terlalu berat lah untuk carry aku rasa. Dan dengan keadaan aku sekarang, aku rasa aku tak capable lah. Tapi untuk dipentaskan lagi tu aku setuju. Sebab aku rasa cerita tu sayang tunjuk sekali. Maybe ticketing ke? Perlu ticketing. So Roger check. tu lah, check aku rasa memang nak kena panggil untuk next guest. Tapi skrip tu impact dia kuat lah. Teruskan kepada pengarahan. Adakah check inspiration tu untuk kau mengarah pula ataupun tidak? Oh tidak. Aku dah start mengarah daripada aku zaman U kan. Dan banyak show-show like musical pun aku pernah direct apa semua. Dia punya minat tu growing lah. Dia macam learning process lah untuk aku, untuk buat a good show tu macam mana. And aku rasa kalau dah nampak a good director tu, aku rasa aku mungkin baru 1 kot daripada 10. Dia banyak kau direct je? Belasan lah. Belasan dah. Cuma untuk aku reach show yang betul-betul macam mana yang aku bayangkan, aku rasa baru 1-2 kot. And apakah itu? Show apa tu? Maknanya show apa? Antara yang aku suka Lama Kapal Baru ni, antara yang aku suka. And then Barah Daging somehow. Lepas tu apa ni? Bukan Antul, Shit Happens. Aku pernah direct sekali masa dekat Tu. Home. Oh bukan. Ada siapa cerita kat aku Rocky Kai cerita kat aku yang dia berlakon jadi dia terbunuh orang. Yang itu Bukan. Tu cerita lain kan? Bukan. Cerita lain. Shit Happens ni pasal bunuh diri kat Tapi aku suka lah cerita macam tu. Tapi dia pasal couple. Dia macam sweet lah. Macam mana dua orang ni dipertemukan kat atas bangunan. Waktu perempuan ni nak terjun, Macam lelaki ni pun Kill. nak terjun. Lebih kurang. Cakap pasal Barah Daging aja lah. Aku yang kecil pernah bincangkan pasal Barah Daging. Watak ni orang nak Alok. Barah Daging ni bukan kita orang je. Aku rasa yang datang tu, ni bukan pasal soal pelakon yang kau pilih tu tak dapat bawa dengan jaya tau. Tapi sebabkan dia terlalu relate sampai dia buatkan
duk watak ni kalau aku buat ni aku nak buat macam ni. Faham. Macam Antul yang dia nak tunjukkan benda tu lah. Betul. Macam sebab dari lagi. skrip, dalam cerita, just nice. Memang best. Itu Positif. kalau kau bawa kat luar aku pergi. Aku rasa aku nak restage benda tu dengan barisan pelakon yang baru kan. Version yang baru macam ni. Baru lagi. Aku lah. Aku pernah bincang, aku nak berbual dengan Olip masa training RLKB ni. Masterpiece dia, Bara Daging. Dia cakap, this is the best script yang dia pernah berlakon. Dan dia berlakon jadi masa tu kan. Dan kita terasa apa yang Yelah, Aku rasa audience menangis kan pelakon masa kau- Olip burst tu. Aku macam Olip ni sebab aku tak pelakon rasa. korang 3 orang tu pun impact kat diorang lambat tak? Diorang nak okey. I mean, diorang nak naturalkan balik. Betul. Nak hilangkan watak tu. Production tu sebabkan cerita tu memang dengan emosi yang berat macam tu kan, and depressed and stress kan. Production tu agak membawa mood Intense itu kan? intense tau. Sebab kau bayangkan lah bila kau tengah training, kau tak sempat nak joke orang banyak tau sebab kau nak training cepat. Bila Betul. training kau terus bawa intense punya emotion, circle tutup kau tu, kau terbawa vibe tu tau. Yeah. Sebab marah. So itu first experience aku buat cerita yang macam tu punya berat, dan production tu jadi intense. Kau nak jaga diorang tu susah ke? Ke kau pun ada trigger diorang untuk diorang lagi bawa mood tu? Aku rasa aku tak trigger, tapi aku sedikit membiarkan tu. Sebab kau nak biarkan Sebab aku sedikit feel kan? sedikit nak membiarkan dia orang ada that feelings yang macam depressed tau untuk bawa production ni. So that lakonan tu naturally datang depressed tu sebab kau memang tengah stress dengan production tu. Tapi not in a bad way lah. Yalah. Still in control lah. Cuma ada lah isu-isu tu kan. And then ini musabah sebab aku tak ada SM masa tu. Just director dengan pelakon. So aku Oh, jaga ya. lighting aku jaga audio aku. betul. Buat Oh, SM. kan. So benda tu dah penuh kat otak aku. So aku tak boleh nak kawal the production Tapi sangat. somehow 3 hari kita buat tu, 3 hari tu yang best. Bara Daging. Best. It's a good show. Unexpected tak sebenarnya. A good script. The script ini personal kau, script seterusnya kau nak kena ambil. Sorry Jal, gini boleh cakap aku dia nak buat. Ini ini pun antara show yang aku rasa fulfill lah bila buat. Tapi itulah dia cut down 30 minit. Siap betul. Habis semua. Lama-lama khabar baru bersih. Macam tak Jal, macam Jal sebut tadi Jal. Cuba sebut. Kau sebut sikit kan. Warung Pak Sanu sini, aku dah lupa. Warung Pak Sanu sini, mari sini, belakang masjid, tepi balai raya, depan rumah janda. Nurlela. Yes. Masa Aku skrip tak ni, bawa. selepas RKB semua orang nak restage semula skrip ni. Oh, Aku tak tahu kenapa. Ha. Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa fun cerita ni ke. Untuk aku orang luar, kenapa aku nak kau buat listage cerita ni? Sebab aku pernah datang sekali je time kau training. And aku tengok watak setiap orang yang kau panggil tu sangat fit. Well, jadi. And aku nak tengok. Aku tak nak ada yang ubah. And sebab cerita tu best. Masa kecil datang tu masih 40 minit. Masih 40 minit cerita tu. Ya. Lepas tu dah cut down cik, aduh. Dia sebenarnya ada punchline dan ni lagi sebenarnya. Yalah, kalau korang dapat peluang untuk bawa buat tu okey kan. Bara Daging kan ni boleh tak dua-dua? Paksa. So kau kena direct dua-dua benda sekali. Masih nak bawa Cuma skrip yang ni vibe dia lebih kurang RKB. So kita baru lepas bagi vibe tu kat dia kan. Aku rasa macam aku nak mungkin perlu ada Bara Daging dulu. I see. Kau ada ke skrip yang kau tak keluarkan lagi? Yang kau dah tulis lama ataupun cerita yang kau dah fikir lama yang kau nak bawa kat atas pentas? Ada. Skrip dia macam in progress dan dah lama lah sebab macam blok tau. Aku tak tahu nak sambung macam ni. Dia cerita pasal mak dengan anak tau. Oh, mak anak siap. Tapi mak dia ni macam Perdana Menteri. I see. So isu mak dengan anak ni, and macam mana seorang mak yang dalam dunia politik ni bila balik rumah dia treatment Stressnya. apa semua tu lah, ada anak dia terabai bla 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 bla. Macam tapi the intensity of that, the reality of that lah sebenarnya. Sebab tak semua parents boleh jadi parents yang normal kan. Macam mana kau set vision kau masa kau nak mengarah tu? Apa yang penting? Pelakon dulu ke, skrip dulu ke? First aku kena faham skrip dulu lah. Okay. Maknanya apa yang skrip ni aku akan fikir normally orang akan buat macam mana. So aku tak nak buat macam tu.
I see. Kau nak try. Tapi apa cara lain aku nak bawa message ni, tapi bukan dengan cara yang directly orang selalu buat kan. So itu benda yang aku rasa macam aku punya personal game kot untuk aku set up benda tu. Benda tu yang buat aku suka kot. Dia kadang-kadang jadi kan, kadang-kadang tak jadi tak tahu lah, rasa macam lopek je apa benda ni. Tapi bila jadi tu aku rasa macam otak aku boleh pakai kan macam Alah. Okay, lah. Aku ada Oh otak. ya, itu sangatlah trademark Rizali. Alah. Aku kalau tengok kau je tu ingat. Sampai sekarang cakap dia orang masih buat benda tu. Alah. Dia macam apa tu, lagi satu best kerja pengarah. Aku bicara dengan kecil tadi. Kita orang tak suka suruh-suruh orang tau. Pengarah ni kan kena suruh orang ni. Best kerja pengarah. Suka lah, dia macam susah lah. Susah nak suruh orang. Pengarah pun macam mengemis tau. Betul, boleh tak tolong? Tapi aku sebenarnya macam tu lah aku rasa. Cuma orang yang aku bekerja memberi kerja sama lah. Aku tak adalah macam kau apa buat macam ni? Aku tak pernah. Tapi aku rasa macam Senji, kau rasa kau boleh tak buat macam ni? Cuba kau macam ni. Cuba macam ni kan. Apa yang Miki cakap kat aku macam yang lepas-lepas pun apa dia request kau layankan je. Boleh tak nak buat apa pondan kan. Kau pun okey je kan. Lembut lah apa. Lembut. Dan okey. Sebab aku menerima je input pelakon kak. Sebab dia rasa the best way dia boleh bawa otak tu macam mana. Tapi aku kan make sense kan kak. Kalau memang tak make sense nak menjadi lembut tiba-tiba, still aku takkan setuju lah. Cuma kadang-kadang aku rasa opinion tu menambah baikkan lagi kot show tu. And then semua orang rasa belong bila kau buat. Sebab kau ada menyumbang something. Macam watak JJ tu sebenarnya awal-awal yang aku jual tu, lepas tu kau cakap kau tak nak, aku lost masa tu. Dan satu training tu cik, dia bukan ada training petang masa tu 11 sampai 2. Aku temarah Rizal. Dia bukan, tapi aku dia tense juga Muka dia dah bengkak habis lah. Kaki kau tu, apa kaki aku. Pasal aku tertinggi suara fuck. Dia cerita kat aku, dia kat sini, cik aku terbawa Mizi. Aku Ya. buka sebab yang aku tahu production itu dia bukan Mizi. Ya. All the way dia tak dudukan kan. Macam okey. Lepas tu aku fikir balik, okey aku tak selesa lagi kot. Aku tak selesa lagi. Sebab tu aku training yang kecil. Ya, kau tahu Aku tak? tengok, aku nampak kau punya footage tu kan. Kau training Dia dulu. sampai chat aku nak berhenti. Aku tak nak berlakon dah. Aku tak mana. First day show, masa tengah make up, aku mesej kecil. Ada benda yang terjadi lah. Aku mesej kecil, cik aku dah tak berlakon, ni last aku berlakon. Tapi first day tu aku rasa aku puas hati gila untuk RLKB. Aku rasa Jamak je. Aku rasa Ini Kesh Aki ke dia? dia menjadi favourite character kat tu. aku bila baca skrip tu aku faham karakter tu memang macam tu dan dia attraction, tapi aku merisau bila aku buat tu tak jadi. So macam mana aku nak jadikan dia? Tu yang aku fikir. Sebab karakter dia kena banyak pair. Betul, dia main semua orang. kena main dengan dia. Baru nampak macam semua hidup. Kalau tak nanti dia akan jadi Dia AJ. kena maintain dia perangai sampai habis. Walaupun scene tu jadi sedih ke apa ke. Tapi jadi kan? Tapi dia boleh Okay bawa. lah. It's fun. Aku rasa ni antara pelakon yang Kau suka tak? pergi jauh ni. Nyanyi Aku boleh. suka. Masa first day tu lepas habis show jalan, aku macam nak cakap dengan kau puas hati tak? Ini yang kau nak? Aku macam dalam scene gladiator lah. Kau macam on your face lah. Kau puas hati, ni yang kau nak kan? Sebab aku tak tahu lah, sebabkan petang tu kan yang aku tak puas hati apa tu. Oh ya, aku takut nak turun tangga, aku gayat. Oh. Betul Rizal. Aku menekan. Turun kau- cepat sikit. Cuba kau macam ni. Cuba Sebab macam kau ni. rasa situ yang buat kau lambat Aku tak nak Draggy. aku tak nak draggy. Cerita tu kena pak. Kalau tak orang kalau glitch sikit je orang bosan. So, kau kena main macam mana. Itu agak pressure lah untuk aku. So masa tu aku macam request, cuba kau tak biarkan selipar. Cuba kau pegang selipar kat tangan. Tak boleh, selumbar. Selumbar pula. Aku tak nak, aku takut. Lepas tu macam tense lah macam. Lepas tu Fahmi lah. Kezal kau nak apa-apa lagi tak? Terus mati kan. Aku takut sangat turun. Yeah. Tapi dia bukan salah props. Masalah aku. Aku gayat, tu je. Tapi overall aku happy dengan watak JJ tu. Kosong. Dah aku happy. Aku happy sangat tengok. Thank you. Macam bestnya. Kau pernah bawa RKB sebelum ni kan? Adakah JJ yang sama juga aku bawa? Tidak, lain. Lain lah. Lain. Sebab masa aku buat tu pun zaman aku study. Aku rasa aku punya maturity nak direct pun tak seperti sekarang lah. Masa tu aku baru 22, 21 macam tu kan. So fresh lagi lah masa tu. So bila buat yang ni aku rasa macam dia lebih masak kot macam tu. Dari segi idea aku lah. Sebab Nice. dia dari stage. It's a very good show. Yeah. Congrats to all.
Congrats to Korang all. lah. Tu aku tu lah, rasa kosong tu masih ada lagi. Aku tak tahu lepas production ni masih rasa emotional tu. Normal lah. Kan? Siap. Makan masa sikit untuk baik. Betul. Sebab benda tu dah jadi rutin sama house. Sebulan kan dah jadi Ya. rutin baru. Lebih 30 hari orang tengok. Ya. Lebih 3 hari dia apa Iki pernah cakap aku dia kalau dah macam gini dia ada apa bai'ah. Ikatan lah. Ikatan. Oh. Iki selalu cakap macam tu aku. Siap. Ha, and zaman F3G pun Iki selalu cakap aku pula tu. Cik, depan ni kau dah boleh rasa berlakon pula ah. Kau dah boleh gini pula ah, gini pula kan. Mungkin next boleh panggil yang pendek tu. Boleh. lah. Saya pun dah lama tak contact. Ha? Siapa? Pendek. Ni pendek depan ni. Yang pendek ni. Ha, boleh tarik yang pendek yang ni. Liza tak faham. Yang kan datang sini, ajak ni. bukan. Kan yang pendek yang itu. Yang pendek. Ajak ini, ya. Tapi masa dia kan. Aku dah banyak kali membayangkan aku nak ajak kecil berlakon. Susah lah. Betul. Aku di fasa lain lah. Tak apa. InsyaAllah maybe kita satu stage yang sama Maybe dengan Syakir. Maybe kau boleh buat macam kau buat dengan Jasmine. Kau buatkan satu puisi ataupun untuk 3 orang lelaki. Betul. Aku, Miji, seorang lagi siapa? Syakir ke? Boleh bawa kan? Iman. Aku rindu Iman. Aku rindu Eman lah. tengok Iman tu. Tapi aku sekarang aku nampak macam duo yang macam nice. Miji dan Eman. Cerita tu akan jadi Aku kelakor macam lah. nampak dua ni boleh pergi jauh siap. Betul. Cerita tu akan jadi kelakor je. Masa Kek B ni ada scene sekejap dengan sana sini. Itu aku dah puas hati lah. Ni kelakor ni. Ni kelakor sebab Iman kan. Iman dia naturally. Dah masa Eman show. lah. Eman bawa memang jadi. Dia kalau Sebenarnya tu. kelakar memang masuk ayat. Tapi aku teringin nak tengok Iman bawa otak heavy pula kan. Kalau heavy tolong ada aku duk. Macam mana dia buat. Aku nak buat dia susah. Yang bibir dia. Kita dah sampai closing aja. Yes lah. Satu soalan je. Apa harapan kau selepas podcast yang keluar? Pandangan orang terhadap seni pentas ni. Oh, aku harap kan untuk tak kisahlah younger generation ke, tapi mostly yang banyak opportunity ni younger generation sekarang kan, untuk explore kot dari, mungkin kalau kau explore semua benda, masukkan satu dalam list kau which is art. Sebab kau akan explore a place untuk kau discharge lah kau punya segala stress ke apa kan, sebab kau buat benda yang bermain dengan jiwa kan. So dia akan fixing kau punya soul juga bagi aku. So aku berharap untuk lebih ramai orang yang try kot. First time nak join sekali pun jadi okay lah, at least kau ada experience Okay, kan. syarat yang wajib adalah cuba datang Cuba, lah. yes. Cuba tengok rasa kan. Ya aku nak buat lah. Nak buat pula. Aku nak direct pula lah. Nak direct pula. Aku nak tulis lah. Dia benda-benda tu datang secara Sebab tiba-tiba. benda ni memang dah nampak depan mata aku. Salah seorangnya memang Miji lah. Aku tak pernah terbayangkan yang dia akan cakap aku, cik aku nak tulis lah. Yang aku nak buat satu cerita ni, yang aku nak pengarah ni, arah aku punya cerita lah. Macam kau sampai tahap ni. Then kau explore, and then for some people benda ni fasa je. Macam mungkin sekarang aku tengah betul-betul buat benda ni kan, at some point bila dia tak mengizinkan, at least aku dah pernah experience lah dulu kan. So bagi aku untuk orang cuba tu berbaloi. Aku nak cakap pasal Izzah, aku lupa. Aku lupa nak cakap pasal Izzah. Izzah this production. Aku cakap kecil lah. Tapi Izzah this production fun gila. Aku tengok dia bersungguh dan dia bukan Izzah yang aku kenal masa Kek B tu. Dia Izzah yang baru dan macam mak tau. Dah selesa lah Ajal Dia kan dia bahagian kebajikan. Lepas tu dia betul-betul lah menjaga kebajikan. Dia turun naik jaga bunga. Aku happy tengok Izzah macam tu. Ya, aku pun somehow unexpectedly dia Supportive. dia supportive, and then dia okay dengan semua benda kita buat ni kan. Dia macam selesa. And then semua orang pun macam start mengenali dia. And personally untuk aku pun, aku macam discover new stuff agak pasal wife aku kan. Macam okay, Dia boleh pergi ke sini kan. dia boleh join, dia boleh masuk. Izzah berlakon. Next tu bukan berlakon. Awak berlakon. Okay cik, kita dah berada di penghujung untuk EP ni. Ya. Tapi next EP akan ada lagi satu EP. Boleh Ajal? Boleh. Aku tarik sampai pukul 3 pagi aja lah. 4 alang-alang 4. Okay. Terus masuk kerja kan? Tu masuk je lah. 2.5. Okay. So okay boleh. 4. Dia baca Boleh. Ending kan cik? Closing kan cerita ini. Macam mana orang nak cari kita? Jadi so
teruskan melayan kita punya podcast iaitu Ceruk Cerita. Season yang baru dengan akan ada ramai lagi guest yang kita akan bawa. Macam mana nak tengok? Selain di TikTok, kita dia ada di YouTube. Search je Lubuk Lokal. Kat situ full episode kita daripada first season kita ada kat dalam tu. Ya. And Shout out kepada shout guest out kita. kepada guest kita hari ni, Rizal Ali. Terima kasih kerana datang. Share pengalaman and apa yang kau bawa dalam industri seni teater, Seni pentas ni. dan penulisan. Alright? Ya, so jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Ketekak. Ciao. Ketekak.